Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam sembang ilmiah bersama saya Cikgu Zainal. Alhamdulillah. Dalam sesi ini kita akan membincangkan pula tahlul, rukun umrah yang keempat, yang sama pentingnya dengan rukun-rukun yang lain. Sama pentingnya. Sebab rukun ini ialah satu perbuatan yang mesti kita lakukan. Jika tidak dikerjakan, tidak ditunaikan, ditinggalkan dengan sengaja atau lupa atau jahil, umrahnya tidak sah, terbatal, rosak, binasa. Jadi, mari kita tengok tahlul ni. Ya, apa maksud tahlul ni? Jadi kita minta bersama Puan Hajah Maziah. maksud membebaskan diri daripada 13 pantang larang ihram. Ya, membebaskan diri dari 13 pantang larang ihram. Dalam erti kata lain, menghalalkan diri dari 13 pantang larang ihram. Tahlul sendiri pun asalnya daripada perkataan halal. Ya. Apa kaedahnya, Puan Maziah? Kaedah. Pertama, bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Ya, bergunting. Tahlul ini ialah bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Lelaki ke, wanita ke, itu cara asasnya. Tapi bagi lelaki macam mana, Puan Maziah? Bagi lelaki, afdal bercukur. Bagi lelaki, afdal bercukur. Afdal ni maksudnya sangat baik, sangat dituntut, sangat digalakkan untuk bercukur. Ya. Okey. Tengok gambar ni. Gambar tahlul. Ini ialah gambar tahlul musim haji. Di mana selepas saja mereka melakukan Jamratul Aqabah, hari yang pertama tu mereka bertahlul, membebaskan diri dari pantang larang ihram haji. Ya. Okey. Cuba kita tengok apa fadilat. Apa fadilat tahlul ni? Ya, setiap rukun dia ada fadilatnya tersendiri. Ya. Fadilat ini ialah kelebihan. Cuba kita perhatikan Puan Maziah, kelebihan dia. Setiap helai rambut diberi dapat satu pahala, terampun satu dosa, ya, terangkat satu darjat. ya, bagi setiap helai rambut tu dia dapat satu pahala, terampun satu dosa, dan terangkat satu darjat. Bayangkan kalau kita bercukur ratusan ribu helai rambut, berbanyak pahala kita dapat, berbanyak dosa kita terampun, berapa banyak darjat kita terangkat. Apa lagi? Menjadi cahaya di padang mahsyar. Menjadi cahaya. Setiap rambut itu akan menjadi cahaya bagi kita di padang mahsyar. Kalau misalnya setiap rambut itu menjadi satu cahaya lilin, bayangkan kalau sejuta rambut akan terang benderang keadaan kita di padang mahsyar kelak. Ya. Okey. Peringatan. Peringatan wanita penting. haram bercukur tapi dapat pahala seperti lelaki bercukur. Ingat ya, selalu wanita komplain, rugilah kami ustaz, lelaki dapat banyak pahala, kami tak dapat. Ya, perempuan mendapat pahala sama banyak macam lelaki yang bercukur. Ya. Jadi gitulah fadilatnya. Kemudian kita sentuh sikitlah, ya. Alang-alang ni, ya. Tertib. Puan Maziah cuba bacakan. Tertib rukun umrah kelima. Maksudnya
Melakukan ikut aturan yang telah ditetapkan. Mana yang dahulu didahulukan. Ya. Mana yang terkemudian dikemudiankan. Kita cantumkanlah. Kerana tertib ini juga rukun. Ya. Bermaksud yang mana dahulu didahulukan. Yang mana kemudian dikemudiankan. Sebagai contoh. Memula niat. Lepas niat, tawaf. Lepas tawaf, sa'i. Lepas tu baru tahlul. Ini berlaku bagi wanita ya yang haid. Dia tak boleh tawaf. Jadi oleh kerana kurang ilmu, dia pergi sa'i dulu. Dia tahlul. Bila dah bersih daripada keuzurannya, baru dia pergi tawaf. Boleh ke tidak tu Puan Marzia? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tidak tertib. Jadilah dia macam Piramli kata, keluarga golmal. Keluarga tunggang terbalik. Ya, keluarga 69. Bermakna tidak sempurna. Ya. Jadi dalam rukun umrah, tertib juga penting dijaga. Kalau tak jaga, dia akan melibatkan seluruh bangunan umrah kita itu terbatal. Ya. Itu dia. Jadi alhamdulillah kita dah selesai bahagian ini. Ya, kita dah selesai niat, tawaf, sa'i, tahlul dan tertib. InsyaAllah seterusnya kita mungkin ya akan menyentuh soal lain ya. Ni dia. Kita akan menyentuh tentang apa ni? Wajib-wajib umrah. Ya. Jadi ini ialah apa? Ini apa ni Puan Marzia? Komposisi dan organisasi Ya, dalam umrah komposisi dan organisasi umrah bahagian 2. ada satu lagi. Bahagian kedua ialah yang kita panggil apa? Umrah ada 2, rukun dan wajib. Kita akan menyentuh semula tentang wajib umrah. Rukun dah selesai. Wajib kita akan sentuh dalam satu masa khas. Sekarang kita tangguh dulu. Sampai satu masa dia sedia akan datang, kita akan bincangkan terus secara komprehensif tentang wajib umrah. Ya. Okey. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.